setiap tahun kontainer Bos Ijan datang seperti biasa. Okey, Bos Ijan dah kawal, Bos Ijan dah 10 tahun dalam bidang ni. 2023 pun di antara jual laju. Dan Bos Ijan banyak order transport sendiri ada 9. Transport sendiri ada 6 ke 7. Lepas tu sewa 9. So itu memang gini lah, lori dari pagi sampai malam kan. Lepas tu beberapa peratus lori sewa buat barang Bos Ijan, dia hantar customer ada problem, dia yang patahkan, dia yang retakkan, dia banting apa semua. Dia orang diam je, claim. Tahu-tahu customer datang, hari tu driver ni. Sebab bila delivery ke rumah customer, bukan dia orang tahu tu kontrak ke ataupun driver kita kan. So kita kena bertanggungjawab lah. So pengalaman Bos Ijan rugi. So Bos Ijan dah susun dari segi kontainer dan jualan lah. Tapi 2025 dan ni 2026, jualannya tak disangka geng. Beli lori pula bukan semudah kita beli pisang goreng kan, macam Acik beli jati. So susunan jalan kerja semua dah cantik. Cuma dari bulan 9 Bos Ijan dah buat video dah untuk customer datang awal sebab nanti barang nak habis. Ini pun barang kat gudang dah nak habis. Walaupun kontainer jadual ada turun. So kita tak boleh baca customer beli secara serentak. So daripada bulan 10, 11, 12 tersangat kencang. Fix, pack. Setiap customer yang beli, biasa orang-orang lama semua dah bagi tahu customer. Delivery sangat banyak dan juga kalau tiba-tiba beli lori, boleh. Tapi driver yang delivery. Adakah orang baru boleh jaga barang Bos Ijan? Betul. No. Pengalaman Bos Ijan. Sebab tu sekarang yang kerja semua orang lama. Semua orang lama. Ini semua atas pengalaman. Kalau mungkin Bos Ijan jual perabotnya yang mudah. Yang mudah, orang baru boleh kerja terus, tak apa. Tapi kebanyakan orang baru tak ada step. So nak kena ajar. Dan musim sesuai nak ajar. Tak boleh baca. Bayangkan, belum lagi puasa, masa bulan 12, bulan 1 je geng, barang Bos Ijan dah nak sold out. Satu gudang tau. So serentak dia tak boleh baca. Korang bayangkanlah kalau bawah kemah ni tinggal lagi berapa persen je belum sold. Semua tu dah sold. Ni yang bawah kemah. Yang dalam ni, dengan dalam gudang belum diservis lagi. Tak boleh turunkan. Ni atas loading bay ni, 90% barang dah sold. Baru atas loading bay ni, belum belah sana. So, soldnya banyak. Sebab tu ramai yang minta Bos Ijan jual online, Bos Ijan tak berani jual online. Tapi orang walk in takkan kita nak cakap, Acik sotop, tak boleh beli sotop. Takkan kita nak cakap, Acik tak boleh, no, dah tak boleh jual. Takkanlah, betul Acik dah datang dari jauh. Cuma kebiasaan Acik yang beli, memang Bos Ijan dah bagi tahu. Ini lambat Acik, tapi sebelum raya sampai semua insyaAllah. Dia lambat nak sampai. Satu, banyak barang dalam kotak macam ni lah. Sebab dia akan ada proses QC dan checking dia geng. Untuk tim Bos Ijan, 2 orang aja yang Bos Ijan berani bagi untuk full checking.